saya confused. Saya ingat sebelum ni awak dah tak nak dekat saya. Macam saya cakap dengan awak tadi, fikiran saya sebelum ni jujur saya cakap memang tak betul sangat. Saya sendiri pun tak tahu apa yang saya nak dalam hidup saya. Saya betul-betul minta maaf. Sebab saya layan awak dengan cara macam tu. Maafkan saya. Ya, saya faham mungkin sekarang ni awak pun dah tak nak balik dengan saya. Tapi saya boleh janji dengan awak, kalau awak bagi saya peluang, saya akan berikan kebahagiaan pada awak sepenuhnya. Jujur saya cakap, saya rasa rindu sangat kita yang dulu. Baiklah. Saya akan bagi awak satu lagi peluang. Alhamdulillah. Terima kasih, Ayu. Terima kasih sebab awak sudi tunggu saya dan sabar dengan saya selama ni. InsyaAllah. Saya akan sentiasa ada untuk awak, Rizal. Tapi awak jangan pula sia-siakan peluang yang saya bagi awak ni. Tak. Saya berjanji, saya tak akan sia-siakan peluang yang awak bagi pada saya. Saya pegang pada janji saya.